musim-musim hujan ni, apa kata kita buat tom yum pula untuk kuatkan imun badan kita dengan penyakit kat luar sana, influenza tengah merebak dengan banyaknya, batuk di sana, batuk di sini. Kita buatlah tom yum yang berkhasiat dengan berbagai-bagai sayur-sayuran untuk menguatkan diri kita dan juga anak-anak kita. Buatnya sangat mudah tom yum ni, tapi perlukan cara yang betul. Kadang-kadang rasa tom yum ni tak sampai kat tekak kita kan. Buat memang boleh buat, tapi tak sedap. Dia ada tips dia. Kalau nak sedap, puan-puan kena ikuti cara yang betul untuk dapatkan rasa yang betul-betul sampai ke tekak kita. Tak perlulah kita nak makan nasi pun. Makan macam ni satu pinggan dah kenyang sebab dia penuh dengan bahan-bahan yang sihat. Jom kita mulakan. Kita perlukan udang, tak payahlah banyak, dalam 4-5 ekor. Daging lembu, daging ayam, semua ikut suka sendirilah banyak mana nak ya. Sayur-sayuran pun ikut suka kita. Apa sayuran yang kita nak letak. Saya letak celery lah, letak mushroom lah. Lepas tu bahan-bahan penting dia, bawang putih halia kita lebihkan, lengkuas sikit, daun limau purut. Ni semua bahan-bahan yang akan sedapkan tom yum kita. Serai, kita perlu titik-titik. Cili padi ikut suka sendiri nak berapa banyak. Ni paste tom yum, tak kisahlah jenama apa pun. So kita mulakanlah ya. Panaskan sedikit sahaja minyak. Kita masukkan serai yang telah dititik. Akar ketumbar. Kita masukkan halia yang ditumbuk kasar. Bawang putih yang ditumbuk kasar juga. Kita masukkan lengkuas juga kita tumbuk kasar. Semua bahan-bahan ni kita tumis dahulu sampai dia agak wangi. Barulah sedap. Masukkan sebiji tomato, tumis sekali biar semua lembut sekali dan wangi. Bila dah wangi nanti barulah kita akan masukkan bahan-bahan lain. Ni bahan-bahan utama dia lah. Dah agak wangi sedikit baru kita masukkan daging ayam dan daging lembu yang kita dah potong nipis tadi. Ni daging lembu bahagian batang pinang, lembut sikit lah. Okey, kita tutupkan periuk kita. Kita nak jus daripada daging tu keluar sebentar ya. Bila jus dia dah keluar, barulah tom yum kita tu ada perasa dia tersendiri. Kita jangan tambah air dahulu. Lepas jus dah keluar baru kita tambahkan air. Ini betul untuk sedapkan dia lah. Sekarang kita masukkan dalam 2 sudu makan paste tom yum. Kalau nak lebih pun boleh juga. Tapi saya letak 2 sudu makan. Saya tambahkan sos tiram dalam 2 sudu makan juga. Ini juga akan tambahkan kesedapan tom yum kita. Kita tutupkan periuk kita. Biarkan semua bahan-bahan ni masak selama 10 minit. Lepas tu baru kita gaul. Semua dah sebati perasa dia. Dah sedap dah tu. Dan daging pun dah lembut. Dah masak. Sekarang kita tambahkan daun limau purut. Kita masukkan udang. Udang tak kisahlah banyak mana ya. Saya masukkan dalam 4 ke 5 ekor sahaja. Kita boleh masukkan bahan-bahan pilihan kita. Saya masukkan fish cake sedikit. Masukkan carrot, celery, baby corn, kobis bunga. Saya masukkan mushroom. Apa sahaja yang kita rasa sayuran yang berkhasiat, kita masukkanlah untuk dapatkan khasiatnya di musim-musim ini. Nak tambahkan pedas, kita tambahkan cili padi dan bahan utama nampla kita letak lebih sikit lah ya. Sos ikan ini barulah sedap tom yum kita nanti. Tambahkan sedikit susu cair. Tak perlu banyak-banyak lah ya. Dan juga daun ketumbar. Kalau suka perahkan air limau sedikit kalau nak lebih masam lagi lah. Ini yang terakhir kita tambah. Dah lengkap bahan-bahan kita. Kita gaul semuanya dan rasalah garam dia ya. Sebab masin dia. Sebab kita letak paste tu memang dah ada garam. Jangan letak garam dahululah.
Bila kita dah rasa kalau agak-agak kurang ke masam dia nak lebih, ikut boleh tambahlah ikut selera masing-masing. Dah siap tom yum yang berkhasiat. Makan begitu sahaja panas-panas macam ni, memang akan naikkan panas badan kita, imun badan kita dengan khasiat sayur-sayuran, ayam, daging. Memang baiklah untuk anak-anak kita. Dan dia tak pedas sangat ya. Sebab saya tak potong cili padi tu, letak macam tu sahaja. Siapa yang nak pedas tu, gigitlah cili padi tu. Untuk anak-anak kita, tak perlulah cili padi sangat kan. Kita bagi dia kuah dia, sup dia tak pedas tu. Boleh makan. Jadi sangat sedap. Puan-puan kena cuba. Tom yum istimewa yang viral dan sedap ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.